Kementerian Belia dan Sukan Malaysia kembali dengan sebuah lagi misi. Dari ratusan yang menyertai uji bakat, merentasi 5 zon, 80 belia terbaik telah ditemui. Kekuatan fizikal dan mental bakal diuji. Cabaran demi cabaran sedia menanti. Ini adalah pentas melahirkan jago rakan muda. Tepukan kepada Kementerian Belia dan Sukan kerana menyediakan platform ataupun pertandingan seumpama ini. Inisiatif hebat daripada Kementerian Belia dan Sukan. Kalau nak ikutkan daripada 80 orang peserta di seluruh zon yang kita pergi buat uji bakat. Semua mereka ni berusia lingkungan daripada 13 tahun sehingga 30 tahun. Kekuatan mental dan fizikal mereka memang sangat-sangat teruji dekat dalam pertandingan ni. Jadi, kalau korang nak tahu, bersama-sama saya sekarang ni, wanita-wanita yang hebat. Baiklah, saya nak kenalkan salah seorang dekat sini. Ain Idrus. Siapa tak kenal Ain Idrus? Okey, salah seorang personality TV kita. Walau, memang selalu dekat TV lah, Idrus ni. Untuk perkataan jelas soal redha sini, semua yang atlet-atlet kan. Kalau korang nak tahu, saya adalah pelari dalam guni. Wanita kedua kita, Intan Zera. Halo. Yang mana dia merupakan atlet negara kita. Futsal, bola sepak wanita. Betul? Betul. Alamak, ini semua atlet-atlet yang gempak. Salah seorang lagi. Kita panggil dia Mami Goh ataupun Goh Liu Ying. Bekas atlet badminton negara kita. Welcome. Yeah. Alright, korang dah ready ke? Dah ready, tapi tadi Intan cakap sebab dia single kan. Dia bukan saja nak komen sukan, nak cari partner. Betul. Betul kan Intan? Cari boyuk. Aku cover kau. Ni dah lain platform dah ni. lain lah. Lain platform. Okay, sorry. Ini bukan platform mencari jodoh. Fokus. Okey. Tapi mana tahu kalau dah kata jodoh, kita tak tahu kan? Dia tahu. Aduh, dah cari jodoh tak sabar ni. Boleh start ke? Ready, Mami? Yes. Let's go! My name is Pavitran. I'm working as a coach. Since the name is Jago Rakan Muda, I'm muda, so I thought of joining and giving a try and something not we usually do. It's out of my field, so I thought of challenging myself. My name is Sia Zhang Liu, and I'm a trainer, a coach. It's on you. Sky Brothers. Nice head kick. I think it's my last year this year. If I'm like 30 years old or more, I'm not eligible for this competition anymore. So I think, why not? It's a new challenge. Hai, saya Awasaf Syahiran bin Awas Rizan. Saya merupakan atlet Melaka bagi gimnastik artistik dan juga wushu. Wow, wushu Hello everyone, my name is Sky. I'm a taekwondo player, once played for Malaysia in Asian Junior Taekwondo competition in Vietnam, and I'm proud of it. Nama saya Fatiliana. Saya bukan ibu pada dua anak. Saya nak tunjukkan yang seorang ibu pun still boleh melibatkan diri aktif dalam apa-apa saja events atau activities. So that's why I want to join. Come on, Mami. Macam nak workout balik Macam nak workout balik Wow. Hai, nama saya Nurina Kaisara binti Muhammad Syahzia Azwan. Saya seorang budak yang aktif kat sekolah dan kalau saya masuk any pertandingan pun, insya-Allah saya boleh menang. So, saya masuk Jago Rakan Muda ni sebab saya nak tengok, saya nak mencabar diri saya supaya saya boleh menang ataupun tidak.
Ni kalau kita tengok ni 80 peserta kan? Banyaknya atlet kita yang power sebenarnya. Betul. Kalau nak ikutkan, kalau kau kata tadi unfair, abang-abang nak lawan dengan adik-adik. Ada 4 kategori. Yang mana kategori remaja lelaki, remaja wanita ataupun remaja perempuan, dewasa lelaki dan juga dewasa perempuan ataupun wanita lah. Maknanya kalau remaja lelaki, fight dengan remaja lelaki punya kategori je lah. So kita memang fair kan semua. So tak adalah abang nak lawan dengan adik-adik, lebih kurang Lelaki nak lawan dengan perempuan kan susah. Betul. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan. Jago Rakan Muda, sebuah lagi program realiti yang dibawakan khas oleh Kementerian Belia dan Sukan kepada anda. Ramai belia telah hadir di sesi uji bakat yang diadakan di beberapa lokasi, namun hanya 80 orang peserta sahaja yang terpilih. Tahniah kepada anda semua. Rancangan ini akan menguji ketahanan fizikal, keupayaan mental dan semangat kerjasama anda semua. Selamat maju jaya saya ucapkan. Dengan ini saya perkenalkan hos anda, Mat Redo. Hello! 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 The 80s! Selamat datang dan tahniah kepada anda yang telah pun berjaya mara ke program realiti Jago Rakan Muda. Ini adalah salah satu inisiatif hebat daripada Kementerian Belia dan Sukan kepada belia negara. Saya nak tanya sikitlah, Febi. Ya, bang. Apa perasaan anda berjaya dekat dalam Jago Rakan Muda ni? Excited, happy, ada banyak kawan baru. Sangat-sangat excited, Sekiranya anda telah bersedia, di belakang pintu ini ada 2 cabaran yang akan menanti anda. Kami akan gabungkan markah kedua-dua cabaran ini. Daripada 80 orang peserta, hanya 40 yang terbaik akan mara ke episod akan datang. This is competition. Saya tahu saya boleh buat. I was expecting a really challenging challenge. Walaupun saya peserta termuda, tapi saya yakin yang diri saya boleh. Sebelum tu, saya nak dengar sorakan yang sangat au daripada anda. Boleh? Rakan Muda! Rakan Muda! Jom kita ke cabaran yang pertama. When I saw the first challenge, I was amazed. It's a machine that I've never used before in my life. Lutut saya pernah injured, jadi macam mencabarlah sikit. 我很紧张，因为不太擅长这个东西，这样子。 Aduh, kena kayu basikal pula. I'm actually quite happy about it. This is our usual training. Bro, this is so easy lah, easy. It's for me lah. 80 peserta ini akan bertanding dalam 2 pusingan berdasarkan kategori mereka. Hanya separuh peserta dari setiap kategori sahaja yang akan mara ke top 40 apabila tamatnya pusingan-pusingan itu. Kita akan pecahkan setiap pusingan kepada 4 kumpulan yang terdiri dari remaja perempuan, remaja lelaki, dewasa perempuan dan dewasa lelaki. Cabaran pertama mereka adalah kayuhan. Para peserta perlu mengayuh sejauh mungkin dalam masa 10 minit. Lebih jauh, lebih tinggi peluang untuk memenangi cabaran ini. Jadi jom kita mulakan kayuhan. Guys, nak tanya, kenapa kita pilih berbasikal salah satu cabaran? Semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat? Ya. Kalau korang perasan, dekat belakang korang ataupun belakang saya ni, nampak ni logo-logo dia? Ada rakan niaga, rakan aktif, rakan mahir. Ini salah satu rakan muda punya elemen. Yang mana kalau nak ikutkan berbasikal ni adalah rakan lita. Relate, semua relate dengan elemen-elemen yang rakan muda sediakan ni. Baiklah, first batch daripada kumpulan dewasa lelaki. Raihan. Nama saya Muhammad Raihan Sufian. Saya merupakan atlet obstacle course race, which is the 100 meter and got 12 obstacles inside. It's a sprint obstacle race. Bicycle is actually my weakness. I will just do my best. Are you ready? Yes. Let's go! Starts in 5, 4, 3, 2, 1.
bermula. Syah terus berdiri dia Kayo. Hai, nama saya Ahmad Syah Mirza bin Muhammad. Saya berasal daripada Selangor, Puchong. Basically, saya seorang yang aktif bersukan dan sekarang saya fokus untuk sukan High Rocks. First kayuhan tu, memang saya terus nak push. Saya tekan mula-mula dan saya guna speed normal, maintain je lah. 当时我策略是要30秒，10强度30秒就放慢，用快慢这样子哦。 Masing-masing menunjukkan kayuhan yang sangat bertenaga, yang mana semua lebih kurang sama je. Jeremy nampak sangat santai. Kita tak bagi guna tangan, tapi dia guna tangan letak dekat peha dia. Ya, kita marahkan dia membantu. Masa anda berbaki 5 minit saja lagi. Come on Wilson. OK， 我的名字是 Wilson Quek， 我现在是10项全能的全职运动员。Sukma 2024年 Sarawak 我拿 record holder， 也是金牌第1名啦。 Ahmad 3.6 km. Zhang Yu 4 km. You can do it. Zhang Yu dah bangun. Come on. 40 saat. Let's go. Bagi sorakan kepada mereka guys. Masa tamat. 10 minit telah pun diberikan. Weh, 5 kan? Gila. Wow, amazing effort guys. Jeremy terus terbaring dekat situ. Oh, that 10 minutes time is like the longest time in my life. Very tiring. Rata-rata untuk batch kali ini, peserta yang berumur bawah 14 tahun. Kamu adik-adik. Kalau terasa terlalu berat, boleh kontrol anda punya hamper. Guys, bagi sorakan kepada mereka guys. Abang-abang, kakak-kakak, terima kasih yang sorak untuk saya, okey? Thank you. 40 saat lagi. 30 second. 30 second. 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Cekak pinggang masing-masing. Wow! Power dah lah perempuan lagi. Lepas tu dia orang punya reaction macam, calm je. Okay, I boleh je. Tak, diorang macam tak penat. Tapi kau nak tanya korang lah, strategi korang. Kalau korang nak berat ke nak ringan? Kalau saya nak bagi berat supaya kita boleh pergi jauh. Tapi lepas tu, bila dah dapat momentum, I turunkan gear. Kalau saya sebab saya bukan jenis yang muscular yang sangat kuat. Jadi saya takkan pergi berat sangat. Saya akan dapat rhythm sendiri. Macam, mungkin saya boleh pergi 70%. Saya maintain kat 70%. Tapi ini memang cara orang sendiri lah. Tak semestinya semua sama. Tak semestinya sama. Yang paling penting kita dapat rhythm sendiri. Kau ringan sangat pun tak elok kan? Ya, sebab you nak ringan, you 2 kali, orang baru sekali. Jadi you nak double. Okey. Remaja lelaki, let's go! Mulakan kayuhan anda. Let's go. Come on. Ryan C. Terus pecut. Come on, Win. Win dengan Ryan C. Samalah. Kembar. Adik-beradik. Seiras. 1.1 kilometer. 1.1 kilometer. Muka sama. Jarak pun sama. Macam mana ni? Mata pun sama. Come on, let's go. Mereka ni masih lagi remaja. Tapi semangat macam orang dewasa, orang kata. Saya ada perasan dekat sini. Ijoy Chok dengan Kaden Chok. Rasanya macam adik-beradik. Sepupu. Patut nama sama. Hello, nama saya Kaden Elijah Fabrikan
Dan ya, saya datang dengan sepupu saya iaitu Ijoy Chok. Nama saya Nur Ikram Al-Rafiq bin Muhammad, tapi orang panggil saya Ijoy Chok dan sukan yang saya ikut CrossFit and Taekwondo. Saya dan sepupu saya mau membuktikan yang kami boleh tunjukkan kebolehan kami di Jago Rakan Muda. Sekarang ni Handa 3.2 km, Kate 3.5 km, Ijoy 3.6. Let's go! Brian, let's go Brian. Nampak macam tengah berehat tapi kaki tengah kayuh. 我一直很想要停下来，停到我哥哥一直在小抱我，然后他就想再来，我就一直 push， 一直 push。My legs started to give up, but I took the pain and pushed all the way. Semua peserta telah bangun. Masa tamat. Penatnya. Redo, penat. Wow, sangat-sangat bertenaga. Brian terus terbaring dekat situ. 哦，当时候也是很紧张，不知道他能不能，反正我相信他。结果他做出来给我看，他可以。 Tapi nak cakap ni lah. Sebenarnya itu menunjukkan umur tak menentukan berapa jauh kau boleh pergi kan. Tengok tadi budak-budak pun jauh pergi. Tengok tadi macam yang kategori yang dewasa pun macam penat gila buat. Yang paling penting sekali dia punya spirit kena ada. Ya, sama macam kita seperti atlet kan. Kita mesti nak ada satu gol. Kalau kita nak jadi champion, nak tahan je lah. Seterusnya, dewasa perempuan. Ready? Mulakan kayuhan anda. Let's go. Aishwari, starting dia terus tukar dia punya pace ataupun speed dia. Hi, I'm Ishri, someone who loves to push myself beyond my limits. That's why I'm here. When it comes to sports, I'm someone who loves to enjoy myself playing badminton. Especially, I love to dance. I love to move my body, and it feels very refreshing. Let's go, girls! Yilin all the way, terus berdiri. Usually, I give myself a target to reach 5K within 10 minutes. Come on, Yeling. Abang awak tengah lihat kat sana. Sangat-sangat supportive. Setakat ini, Trisha dah pun melakukan kayuhan sejauh 2 km. Saya fikir kita maintain je pace yang sama tapi not too slow. Dalam last 2 minutes tu baru push habis-habis. Hello everyone, I'm Lian and I'm from the beautiful state of Malaysia, Penang, where we gather through delicious food and love by nature. I feel like this is a stage for us to inspire all of the citizens to build themselves and see their potentials. 7 minit telah pun berlalu. Come on, girls. Syagari, 2.8 km. Zilan, 3 km. Irisha, 3 km. Come on. Memang rasa kaki semua rasa masa sore. Saya just push myself sampai habis 10 minit tu. Come on. Go, ladies. If you stop now, you will regret. Let's go! Aishwari tengah mengejar. Wow, let's go, guys. Come on, kita buat kiraan sama-sama. 3, 2, 1. Masa tamat. Good job, girls. Yilin terus terbaring. 48 paling tinggi. Pon 8 kan dia sama seperti yang lelaki tadi. Lelaki. Saya rasa untuk perempuan ada dekat satu level dengan lelaki. Tak mudah. Bukan mudah. Kalau dah ready, let's go! Ayo mulakan kayuhan anda, let's go! Wow, all the way Takib. Tak duduk lagi ni. Imran tengah turunkan dampernya. Hai, Pevi dengan aksi beliau. Ini yang kita nak, semangat. Macam tengah berjoget Haming. Go Haming! Amir steady, Amir steady, Thank you kepada semua. Yes, anda semua memang terbaik.
3.5 kilometer daripada Xiang Fu. Sini. 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Wow. Amazing. Sangat-sangat berbeza daripada peserta yang lain. Oh, Xiang Fu dia yang paling jauh. The bicycle challenge is something that's in my strong suit. It was pretty hard, but nonetheless, it was quite fun also. So first test kan dia more to lower body. So saya rasa the second test tu maybe more to upper body. Monkey bar. Oh no. Gosh. Why is it like that? jauh ni. 这是高的问题啊，这是远的问题啊。 Let's go. Dating guys. Anda masih lagi dalam program realiti Jago Rakan Muda. Inisiatif hebat daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada belia negara. Berikan tepukan kepada Kementerian Belia dan Sukan. Yeah. Alright, seperti yang kita lihat tadi, kesemua 80 orang peserta telah melakukan cabaran yang pertama. Ada yang tertanya-tanya apakah keputusannya. Ada yang excited, ada yang murung ke? Jangan risau sebab keputusan dia belum lagi official untuk menentukan anda adalah top 40. Are you guys ready? Warna biru mewakili dewasa lelaki. Warna merah mewakili dewasa perempuan. Warna hijau mewakili remaja lelaki dan warna purple mewakili remaja perempuan. Yang berwarna putih, mungkin anda dianggap sebagai dangerous zone. 我看我成绩的时候是在应该是58名还是在60名，已经在淘汰边缘了。我看我的排名跟我的年龄层数太远了，整个就是准备回家的感觉啊。Zone U 啊，我memang itu yang membawa dia tu。他是蛮好料的。他有跟我们讲，他自己练习的时候也是有踏过，然后我看他踩的时候也是很 OK 下来。 Mari, kita mempunyai satu lagi cabaran yang mana akan menentukan top 40 untuk ke episod akan datang. Ya! Dalam cabaran ini, kita akan uji ketahanan anda. Semua peserta perlu bergayut di atas palang yang disediakan. Peserta yang mampu bertahan dengan masa paling lama dikira sebagai pemenang. At first, I thought it's more like pull-up or like monkey bar, those kind of things. I never thought like it's actually holding as long as you can. Bergayut tu itu sangat susah bagi saya sebab saya punya upper body bukan berapa kuat. Let's go! Bergayut! Mari kita lihat siapa yang boleh bertahan paling lama. Cara bergayut terpulang kepada keselesaan individu itu sendiri. The hang, it's one of my routine actually because I obstacle course, so I do a lot of hanging. So I have like strong grips. Jadi kita tengok siapa yang boleh bertahan paling lama mengikut keselesaan masing-masing untuk bergayut di atas bar. 我这个是对自己是完全没有信心的，因为我 body 又比较重，然后手的话我能拿重 ，but then 我不能 hold 久，所以我就对自己是一般这样子咯。 Mari kita lihat siapa yang bertahan paling lama, siapa yang jatuh dahulu. Seorang peserta, Marvin. I
head did hang. Literally the moment when I hopped onto the bar. Okay, I know this is not my thing, but I still tried my best. I definitely can't expect I can do everything well. So there's always pros and cons as a player who focus on cardiovascular things. Yeah. Wow, 10 orang lagi tinggal. Adakah Jojo boleh bertahan? Adakah Han? Arif masih steady untuk bertahan. Jojo telah jatuh. Ashraf juga jatuh. Justin dan Han masih steady. Okay, my name is Justin. I'm 20 years old. I'm from Puchong. 1 year ago, I founded a sports called bouldering, so I joined it. And I like it for like 1 year, and I'm still continue in this sport. Since young, right, I like to climb a lot of things, trees, buildings, everything. Most of the time, I introduce myself as a monkey, a monyet. Yeah, so yeah, I think it suits me. Nafis, come on, you can do this. Yeah, Nafis, itu saja setakat ini. Ash. Imran Ash. Hai guys, nama saya Muhammad Imran bin Arshad. Orang panggil saya Imran Ash. Umur saya 26 tahun. Berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya seorang content creator. Saya mau join ni sebab saya nampak saya boleh jadi ikon untuk belia di Sabah ataupun di Malaysia. Dan mau tunjuk yang jadi sihat ni untuk semua orang. Wow, sangat-sangat lama. Justin, Raihan dan Yuben masih lagi. Weh, lama jadi tahan weh. Kita mencari 40 orang peserta. Justin melakukan front lever. Wow, itu teknik. Kita lihat Han dan Yuben. Kita lihat Han dan Yuben. 这个我没有动，完全没有动。耶，tak bergerak langsung. Sampai esok, sampai esok. 7 minit. Mereka kedua-dua orang individu ini ataupun kedua-dua orang peserta ini tahu macam mana nak kawal. 3, 2, 1, dua-dua lah. Adakah awak berada di top 40? Ya. Hai. Seterusnya, adakah peserta dewasa wanita? Let's go! Come on! Masing-masing mempunyai keselesaan tersendiri untuk bergayut. Yang paling penting sekali, kita mencari peserta yang boleh bertahan paling lama di atas palang yang kita sediakan. Relax. For me, because I don't train for hand, normally ballerina we do like legs and then we dance through the movement. I just try my best to tahan. I see everyone also trying their best, like no one give up easily. Yiling masih lagi bertahan. Zilan masih lagi bertahan. Keep breathing, keep breathing. Tinggal 4 orang lagi. Fatin bertahan depan. Fatin telah berturun top 3 sekarang ni. Fokus guys, fokus. Good. Ya, tinggal 2 orang saja lagi. Untuk makluman, 3 minit telah diambil kepada kedua-dua peserta ini. Weh, power gila weh. 就是坚持到最后，真的手痛到不行了，再松开这样子。因为那时候可以讲说，我的小臂到我的手掌其实是真的是没有知觉了。我在心里想的都是，就是不要管它，反正吊着就对了。Zilan Sina, ya, berikan tepukan kepada semua peserta. Saya akan memanggil
batch yang seterusnya. Daripada kumpulan dewasa lelaki lagi 20 orang peserta. Are you guys ready, guys? Yeah, let's go. Jom. Hanging ni, masa first tu macam agak risau lah sebenarnya. Alamak, ni kena hang ni. Berapa lama nak kena buat ni? Cincang. Go. Hi, my name is Caleb. I am 29 this year from Sabah. So yeah, I work as an engineer. At the same time, I'm also doing CrossFit. So the second challenge was hanging. I thought of hanging for about 5 minutes, but unfortunately only 3 minutes, and then my hand cannot tahan already. 5 orang peserta lagi. Hold. Masing-masing menggunakan teknik masing-masing. Feby menunjukkan bicep kepada kamera. Wow! Feby selamba bergayut. Fokus. Tahan. Top 3 sekarang. Bukan calang-calang untuk pembulu. Ya! Baru cakap je. Wow, Syah masih lagi di atas bersama Steven. Tahan. Ya, Steven telah menurun. Syah mendominasi. Sebenarnya challenge ni dia macam no such thing as macam tak fair semua. Sebab dia orang hanya perlu angkat berat badan dia orang lah kan. So semua orang boleh ni lah kan. Kita tak bagi tambah extra weight ke tak ada. Ni you punya own body weight. Saya rasa mungkin remaja wanita mungkin ada surprise. Yes. Oh, kan. Dah tak sabar ni nak tengok remaja wanita. Alright, let's go kita tengok. Jump! Yes! Rata-rata peserta yang diharapkan anda ini adalah berusia 13 dan 14 tahun. Rasa-rasa diorang boleh bertahan lagi lama ke daripada kakak-kakak tadi itu. Fokus. Bertahan, come on! Yes! Itu dia. Tinggal 2 lagi. Bagi saya simple je benda tu. Untuk umur-umur saya ni bagi saya kita boleh buat. Tak adalah penat sangat. Let's go, fighter. Come on. Showing off. Wow. Saya sangat-sangat suka dengan vibe yang diberikan oleh beliau. Let's go. Awak Jitan. Bila kita start hang tu kan, ramai orang tengok, rasa nervous betul lah, takut. Saya selalu juga bergaikan, saya selalu buat gimnastik juga, jadi saya tidak terlalu risau juga lah. That hang, I think is easy for me because my body weight is not that heavy and my grip are stronger than average. 2 orang kembar masih lagi steady. Jayo! Tingsa! Good job, Ryan Marcus! Messiah telah turun. Good job, Messiah. Let's go, Mukesh! 5 minit telah berlalu. Wow, 5 minit Tinggal 2 sahaja lagi.
Tinggal 2 sahaja lagi. Sapi menggagalkan kedudukannya. Oh, 要做。Favorite antara bangsa. Ish, powernya budak ni. Wait. Macam terkedu semua kan. 10 minit dah. Wih, lama kan 10 minit kan? Ini baru betul from zero to hero. Berikan tepukan pada Syafil. He's very pro though. Dia boleh tahan sampai 10 minit. Biar betul lah dia memang hebat dia. 他可以 hold 10多分钟，就觉得他很强。Good, nice. Okey, mula-mula aku rasa macam okey ke, adil ke show ni sebab dia remaja lawan dengan dewasa semua kan. Lepas dah tengok result ni, baru rasa macam okey. On. Okay, adil. Ya, ni adil sebenarnya. Nampak jauh tau sebenarnya. Kalau tengok badan dia macam biasa je. Itulah, ini yang sebenarnya kita nak tekankan. KBS ni pun nak tekankan daripada zero to hero. Dekat sini baru kita nampak. Semua pun dah berdiri kat sini. Berkait 10 minit guys. Daripada Perlis, Kedah, ada yang daripada Johor, apatah lagi daripada Sabah dan Sarawak. Berikan tepukan gemuruh kepada diri anda sendiri. Setelah 2 cabaran yang diharungi, daripada 80 orang peserta, hanya 40 orang peserta akan mara ke pusingan seterusnya. Memang takut tak? Sangat takut tak time tu. I'm scared. Later I don't get in. Berdebar sudah, berdebar betul. Harap, kalau tersingkir ni apalah niat, rasa hati ni. Saya dengan kawan saya pun berdebar-debar. So saya pegang tangan dia, kita pun macam tak apalah, tak lepas, tak apa. Saya akan panggil 20 orang yang pertama untuk berdiri di dalam kotak di sebelah kiri saya. Peserta pertama, Kate, Pevi, Amir, Kate, Pavi, Amir mesti top 40 punya lah. Nadia, Jojo. I did very well in the second challenge. Nasib Pavi dan juga kawan-kawan dia dekat situ akan ditentukan mengikut warna lampu. Sekiranya warna hijau, mereka kekal berada di dalam jaguh rakan muda, iaitu 40 yang terbaik. Sekiranya merah, perjalanan mereka akan terhenti di sini. Mari kita lihat lampu apakah yang mereka miliki. Tersingkir. Berikan tepukan kepada mereka. Say goodbye kepada mereka. Terima kasih dan jumpa lagi. It was an opportunity for us to mingle around, share the knowledge, share the training, share the experience, and yeah, it was. I feel like belonging because everyone's athletes here. Okay. Bye-bye. And also, I wanted to thank KBS for organizing this and giving us this opportunity. I hope KBS have to do this more and more. Baiklah, saya akan panggil lagi 20 orang peserta. Alicia. When I heard my name kena call, I was like, oh no, it's my turn. Jeremy. Dani. Ingho. For me, I think just accept the result, whatever is being called, because I think I have tried my best. Sudahkah anda bersedia? Baiklah, mari kita lihat warna apa yang akan menyinar
kepada 20 orang peserta ini. Yes, Alhamdulillah dapat top 40. Tengok, saya sudah bilang kan memang saya layak untuk masuk top 40. Happy gila lah macam betul-betul macam waktu tu sebelum tu memang nak nangis dah. I'm very happy and I'm looking forward to the next challenges. Saya melihat Fatin seolah-olah ingin menitiskan air mata. Air mata seorang ibu. Go Fatin! Tahniah diucapkan. I just want to say to my kids, whatever it is, your mom is an iron woman. Bayangkan, dia nak compete. Dia sebenarnya dia mak anak dua lagi kan. So, kau faham lah macam kita pun anak dua juga kan. Kadang-kadang prestasi kita punya stamina tu dah kurang. Tapi Fatin buktikan yang salah, yang tak. I love it. Yes. Buat saya nak train balik training lagi ya. Okey. Kita train Mami. Okey, kita train lagi ya. Itu orang cakap di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya akan panggil lagi 20 orang. Tetapi untuk kali ini 20 orang tersebut saya mengharapkan anda berdiri di depan saya. Nama yang pertama, Ajitesh, Messiah, Calebs, Lian. Keputusan berada di tangan saya. Tiada lagi lampu untuk sesi kali ini. Nasib mereka adalah tersingkir. Berikan tepukan kepada mereka. Good job, guys. Jumpa lagi. It's okay. Saya. Good job. Saya salah seorang peserta pekat dan bisu. Tapi dia still steady. Dia buat semua dia buat. Dia ada badminton background kan? Dia ada badminton Kita ada tournament. Ya untuk orang keistimewaan. Ya. Kita ada kategori. Ada kategori, ini. ada kategori. Ada. Baru dapat result yang bagus. Ya. Champion tau. Dia orang dapat Malaysia, represent Malaysia. Wow. Bye. Bye. Don't be sad, okay? Okay. Good job. See you. Good luck, everyone. I hope you guys try your best and 加油! Try to beat everything in front of you. Yakin boleh. Okay. Ini adalah Top 40. Saya ingin mengumumkan dekat sini. Daripada Top 40 akan dipecahkan kepada 5 kumpulan. Jadi, siapakah di antara 40 orang peserta ini akan dinobatkan sebagai juara Jago Rakan Muda dan membawa pulang wang tunai berjumlah RM100,000. This is Jago Rakan Muda. Rakan Muda! Alah, habis dah. Habis. Habis tu nak tengok yang grup tadi tu. Macam nak bagi tahu tapi tak bagi tahu. Grup. Kena tunggu next episode lah. Alah, maknanya saya tak dapat nak tengok. Alah, kita boleh je datang. Nak tahu favorite? Favorite peserta. Mami, silakan. Orang Melaka lah pasti. Siapa? Safi. Awal lah. Mami, can we share your favourite also? Kalau I macam, I suka Sky, I suka Imran Ash, lagi satu Safi juga. I suka 3. Banyak sangat. Intan, ada ke? Kalau tengok performance and character, saya suka Aishwari tu kot. Sebab kalau tengok background, dia macam just like a normal person yang suka sport. Yep. Tapi tengok dia punya prestasi daripada yang cycling and hanging tu, nampak yang dia betul-betul Dia macam tak nak give up kan? Dia macam nak give all out lah. Baiklah, apa-apa pun. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan di atas inisiatif hebat ni. Saya nak dengar sikit cheer pada korang, boleh? Boleh. Rakan Muda, yakin boleh! Selamat datang saya nak ucapkan kepada anda ke Tadom Hill, Banteng, Selangor, guys! Oh, waktu sampai tu, kumpulan terkejut. Ada berenang kan ni? Ini merupakan cabaran berkumpulan anda. Ianya juga merupakan langkah pertama untuk ke 100
RM10,000. Pasukan yang terendah untuk kali ini akan disingkirkan. Kami akan make sure kami dapat nombor 1. Okey, go. Tarik. Okey, stop. Banyak strategi ni. Ke sana. Ke mana? Ke sana. Nak kena balance, nak kena hafal, teamwork, semua ada dekat situ. No room for error. Let's go! Ikut strategi masing-masing. That's where I actually got injured. We should actually analyze first. Wait. Listen to me. Okay, start up. Listen to me.